Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga Maktab. Nama saya Muhammad Zimran bin Muhammad Zuni Syam daripada kelas 4 independen. Nombor Maktab HT221145. Nombor calon yang telah diberi ialah U06. Saya bertanding sebagai Presiden Pembimbing Rakan Sebaya itu, PRS. Motivasi saya bertanding adalah kerana saya mahu membawa suara pelajar khususnya dalam hal kebajikan mental dan sosial. Saya percaya kepimpinan harus berlandaskan nilai amanah, bertanggungjawab, dan berdisiplin. Saya sentiasa berusaha menjadi contoh yang baik, bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di asrama dan aktiviti sekolah. Manifesto yang pertama yang akan saya tandingkan ialah PRS sentiasa dekat dengan anda. Manifesto ini khas dibuatkan untuk budak-budak tingkatan 1. Rakan yang boleh dipercaya untuk mendengar masalah dan memberi sokongan untuk membantu bila diperlukan. Dengan adanya PRS yang sentiasa dekat dan mudah didekati, tiada pelajar yang akan berasa keseorangan dan terabai. Yang manifesto yang kedua pula ialah Movie Night, iaitu rehat dan hiburan berkualiti untuk semua pelajar. Sebagai Presiden PRS, saya ingin memperkenalkan program ini kerana ini satu inisiatif untuk memberi ruang kepada pelajar. Apa itu Movie Night? Iaitu malam khas yang diadakan secara berkala di dewan ataupun di bilik yang khas. Kepentingannya adalah untuk memberi peluang kepada pelajar untuk rehatkan mental dan fizikal selepas hari yang padat dalam pelajaran dan aktiviti sekolah. Bagaimanakah ia akan dijalankan? Ia akan dijalankan pada setiap bulan dengan kerjasama pihak sekolah dan guru PRS. Dengan adanya program Movie Night ini, saya yakin pelajar akan lebih bersemangat dan lebih sihat mental untuk menghadapi cabaran akademik dan kehidupan sekolah. Itu sahaja yang akan saya bentangkan. Sekian dan terima kasih.